Hai semua dan selamat datang. Untuk sesi kali ini, kita akan lihat macam mana nak kuasai aplikasi Exam Pro. Jom kita bedah siasat macam mana aplikasi ini boleh transform cara kita urus peperiksaan daripada setup awal sampailah ke analisis prestasi yang mendalam. Okey, jom kita mulakan. Perjalanan kita hari ini ada 4 peringkat utama. Mula-mula, persediaan awal. Lepas tu kita muat naik data pelajar, kemudian masukkan markah. Dan akhir sekali, kita akan analisis prestasi diorang. Baiklah, perkara pertama yang kita kena buat ialah set up butiran unik sekolah anda dalam sistem. Jangan risau, proses ni senang sangat dan cuma perlu buat sekali sahaja. Okey, ada 3 langkah asas je kat sini. Mula-mula, kita sesuaikan senarai subjek ikut keperluan sekolah kita. Lepas tu, kita masukkan maklumat sekolah macam nama dan moto. Akhir sekali, muat naik logo sekolah. Barulah nampak personal sikit kan? Okey, setup dah selesai. Sekarang kita masuk ke langkah yang tak kurang pentingnya, iaitu memasukkan data pelajar ke dalam aplikasi. Yang ni lah bestnya pasal Exam Pro. Dia tak renyah langsung. Sistem ni cuma perlukan 2 je benda, nama pelajar dan kelas diorang. Itu sahaja. Senang kan? Boleh nampak kan? Prosesnya sangat mudah. Anda cuma perlu muat naik senarai pelajar tu dan simpan untuk setiap peperiksaan. Peperiksaan 1, 2, 3 dan 4. Ini penting tau sebab kita nak jejak prestasi mereka sepanjang tahun. Okey, bila semua persediaan dah lengkap, barulah kita boleh beralih ke tugas utama, memasukkan markah peperiksaan pelajar. Jadi, macam mana sebenarnya kita nak key in markah ni? Katalah untuk kelas 5 dedikasi. Apa langkahnya? Nanti akan keluar paparan macam ni dalam bentuk jadual yang kemas. Dekat sini, anda boleh terus masukkan markah untuk setiap subjek ataupun kalau pelajar tu tak hadir, cuma letak TH je. Satu lagi benda best, aplikasi ni sangat fleksibel. Contohnya, kalau anda rasa tak perlu masukkan markah untuk subjek macam pendidikan jasmani, anda boleh sembunyikan je subjek tu dari paparan. Mudah! Sebaik sahaja markah dimasukkan, sistem ni secara automatik akan kira status LMS. Ini penunjuk pantas untuk kita tahu sama ada pelajar tu layak dapat sijil atau tak berdasarkan subjek teras. Memang menjimatkan banyak masa. Okey, sekarang kita dah sampai bahagian yang paling power dalam Exam Pro, iaitu bila kita tukarkan semua data dan angka tadi kepada satu wawasan yang berguna untuk bantu para pelajar kita. Analisis pertama yang kita boleh tengok ialah GPMP, Grade Purata Mata Pelajaran. Ini bukan setakat nombor tau. Ia terus tunjukkan kepada kita prestasi kelas dalam setiap subjek. Jadi, kita boleh nampak terus kat mana kekuatan mereka. Dan bila kita tengok dalam bentuk carta bar macam ni, wow, lagi senang nak faham kan? Kita boleh nampak serta-merta subjek mana yang cemerlang dan subjek mana yang mungkin perlukan perhatian lebih sikit. Sangat berkesan. Yang menariknya, kita ada kawalan yang sangat terperinci. Macam yang Cikgu Sarik kongsikan, kita boleh tapis analisis ni untuk tengok prestasi satu tingkatan je atau lebih spesifik lagi untuk satu kelas sahaja. Dan inilah dia metrik utamanya, Grade Purata Sekolah atau GPS. Satu angka yang padat, tapi cukup berkuasa untuk bagi kita gambaran menyeluruh tentang prestasi sekolah. Tapi analisisnya tak berhenti di situ je tau. Kita boleh korek lagi dalam. Kita boleh tengok prestasi setiap pelajar secara individu. Bandingkan prestasi diorang dari satu exam ke exam yang lain. Atau kita boleh buat analisis untuk satu tingkatan penuh. Jadi sekarang anda dah berjaya navigasi Exam Pro dan semua data penting ada di hujung jari. Persoalannya sekarang, apa langkah anda yang seterusnya? Apa yang akan anda lakukan dengan semua maklumat ni untuk memperkasakan para pelajar anda?